Ni geng baik dulu. Ya, hai dulu. Hai. Ya. Ini balik kampung ni. Ni balik kampung. Tapi lah dia tak join kami lah. Mana kena balik kampung kak? Balik kampung. Balik kampung. Jom. Ni tak ada orang ambil gambar kami kali ni. Ni ada turun on dah. Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Masih lagi bersama dengan aku Izzat dalam Gori Channel. Untuk video kali ni aku nak buat simple vlog perjalanan aku balik ke kampung wife aku dekat Terengganu. And by the way, the whole video menggunakan DJI Osmo Nano. So jom layan video ko. Tak depan. Tak dekat sisi belakang. Tak laptop. Dah letak pun sama. Tak depan tak apa. Sebelum aku teruskan perjalanan, aku stop sat dekat Petronas Bohong Temak ni untuk aku isi minyak kereta aku lah, Mr. Red ni. Kita isilah minyak bagi penuh, senang. Aku bajet next station untuk aku isi minyak adalah dekat Petronas Jeli lah. Itu next station lah. Lepas isi minyak, kita buat apa lagi? Kita isi angin lah, nak bagi selesa perjalanan kita. Lepas tu kita teruskanlah perjalanan kita. Lepas tu dah siap isi minyak, perut driver and passenger pun nak kena isi lah kan. So kita singgah dulu lah dekat 7E Kangak Jaya ni. Alah, handphone air tak bawa pula apa. Oh, bawa. Nak ambil? Ya. Ini balik kampung ni. Ni balik kampung. Tu Chesterfield merah satu. Lupa bawa handphone. Tak boleh scan. Dah bapak bangun ni dah. Ha? Dah bapak. Dah. Jangan nampak sangat depan bini ke tu. Dah dah tahukan. Okey ah. Okey tak. Kalau minta receipt pun tak boleh claim. Ni laju gedak atau tak? Kau tak enjoy. Inilah untungnya ada passenger, boleh tolong suap kita makan sambil-sambil drive, boleh juga mengunyah kan. Kalau hampa nak tahu, yang hampa nampak dekat depan tu adalah Gunung Jerai, gunung paling famous lah dekat Kedah ni. Now kita stop sat dekat area Gurun sebelum kita teruskan perjalanan kita lah. Ni dekat area Gurun kita stop sat nak beli ayam and then makanan sikit untuk kita kunyah-kunyah lah dalam kereta. Jom ikut aku. McDonald's pizza ni berapa sebotol? Kedua. Ya ini agak lepas dah. Tak sampai. Meninggalkan kan. Tapi lah dia tak join kami lah. Mana kena balik kampung kak? Balik kampung. Balik kampung. Ni geng baik dulu. Ya, hai dulu. Hai dulu. Dulu makan. Ya. Dia pencet.
Baru tengok Jom. ni tak ada orang ambil gambar kami kali ni. Ni ada. Tu on dah. On dah, ada. Dia bagi lampu. Ada lori. Tak apa, potong je lah, potong pelan-pelan. Ni tasik banding lah guys. Antara buat Royal belum. Betul letak atas nak boleh nampak bawah. Nampak? So letak jatah kereta. Assalamualaikum, singgah mandi dulu. Mandi kan dah? Cuba abang main. Mandi bawah ni. Tak berani ya. Geng-geng skuter pula. Tadi geng-geng R1. Ni geng-geng Superbike ni. Okey, tutup. Kalau buruk. No. Kita berhenti sat dekat RNR Titi Wangsa ni, nak rehat and then pergi toilet apa bagai dulu, lepas tu barulah kita teruskan perjalanan. Lagipun perut pun dah berkeroncong dah. Masa ni pun dah tengah hari dah, kita berhenti makan dululah. Jom. Macam bayar di sini. Oh. Nak beli apa-apa? Tahu dia nak apa? Kita tengok dulu. Kan nak order air dulu. Tahu apa? Nak tengok dulu boleh? Tengok dulu lah. Kau nak kacang ke apa ke? Bagi teh ais satu, kopi ais tu. Bungkus. Ha? Bungkus? Tak tahu. Duduk bolan tu. Tujuh dia. Betul, 7
Okey, terima kasih ya. Okay guys, kita dah sampai dekat area Titi Wangsa. Tadi dah sampai, ada video yang sebelum ni kalau boleh tengok. Dah sampai and then keluar pergi beli ayak lah. Ayak dia macam aku beli ni kopi dekat dia Lion King Cafe. Ya, RM3.50. Bini aku order ayak teh besar lagu ni juga RM3.50. So bagi aku ayak dia okey lah, okey, sedap. Bila kita minum berhenti kan, sambil tengok view ni, lepas tu sambil tu makan pula. Bini aku masak spaghetti basah aglio olio. Aku nak sebut tak apa pandai. Kita jenis makan nasi dengan sambal belacan. Okey, nampak tengoklah aku makan. Sambil-sambil kita berhenti rehat, sambil-sambil kita makan, kita sapedek seru. Tu dia ada tomato, sotong, udang, spaghetti. Bismillah. Oh, mak, sedap mak. Ya. Ya lah. Bini aku banyak sedap. Apa nak kata, makan sambil tengok view lah kan. Tapi orang ramai lah kan ni. Berbanding kami balik hari Rabu tu, bulan 10 hari tu. Sejuk, langit gelap. So kalau hampa nak mengharapkan footage drone, mungkin tak dapat lah. Pasal memang langit gelap. Tadi pun nak sampai ke sini pun memang hujan. So mungkin footage drone tak dapat lah. So aku nak makan dulu, saya tersambung perjalanan, okey? Malaysia. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai dah dekat Petronas Jeli. So kita berhenti isi minyak apa dulu. Kemudian barulah kita teruskan perjalanan lah. Macam aku kata, ini adalah stesen minyak yang terakhir lah. Aku akan berhenti untuk aku isi minyak. Kemudian aku teruskan perjalanan semula ke Kerteh. So jom. Alhamdulillah kita dah sampai dekat sepadan daerah Besut. So dekat sinilah orang kata yang mana selalu nak masuk Terengganu tu mereka akan ambil gambar. Ni pintu gerbang selamat datang Terengganu. So ini pot wajib lah untuk orang ambil gambar kalau ramai Terengganu kan. So jom kita teruskan perjalanan kita lagi. Lekor. Mana? Boleh tak? Wonder. Nak kopi? Beli robok apa? Robok yang mana? Hari tu kita beli yang rebus kan? Yang sedap tu yang rebus kan? Lebih dua rebus. Goreng
Oh, RM2, RM3. RM3. Apa kita kira timbang tu? Oh, Kalau ni kira nak RM6, nanti RM10 ni RM5. RM5. kuah ni RM5. makanan panah. Panas. Tak boleh. Boleh? RM3 tak boleh. Lepas daripada beli kopok leko tu, kita teruskan perjalanan and now aku pun dah sampai dekat Plaza Tol Kuala Terengganu. So still a long way ahead. Jomlah kita teruskan perjalanan kita daripada Tol Kuala Terengganu ni sampailah ke Tol Kerteh. Jom ikut aku. Alhamdulillah, selepas hampir 9 jam macam tu lah perjalanan daripada Perlis sampailah ke Kerteh Terengganu. Kita dah sampai dekat Plaza Tol Kerteh. Jadinya bila dah sampai exit ni, takat ni je lah aku punya simple vlogging balik kampung wife aku daripada Perlis sampailah ke Kerteh. 9 jam perjalanan, macam-macam cerita. Aku harap hampa enjoy lah tengok video aku. Nantikan aku buat vlog sepanjang aku berada dekat Kerteh ni pula. So saksikanlah nanti. Nantikan. Bye bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.